ada orang happy dapat kamera web baru. Tengok ah. Kamera apa dia ni? Fujifilm S100V. Dia actually kan, this one actually very limited kan nak dapat kan. Limited dia susah nak dapat stok. Susah. Yelah sangat susah dapat stok lah. Limited stock. Dia production dia slow tapi demand banyak. So semalam kebetulan kita orang pakai IOI nak cari kamera. My budget is 20,000 now. Sebab macam body 10,000, lens 10,000. Sebab mostly ramai cakap macam tu. Macam okay fine, aku dah reda lah. Tapi kalau 20,000 tu aku ikat lah. Aku ikat buat installment lah. Sekali macam ditanya kamera ni ada, and kamera ni harga 10,000. Macam okay, selamat duit. Selamat ada 10,000. So okay lah. Sebab kamera dia dah lama rosak. Dia dah lama sangat nak kamera. So finally kita dapat kamera ni. Cantik juga. Dia very macam estetik macam tu. Email ni sebenarnya dah puas tidur. So kita tengah lat-lat dulu minum susu. Kita orang bawa di iPad. Sebab flight kali ni 7 jam. So kalau tak bawa ni semua nanti kan meninggal weh. Dah set prepare dia punya susu. Sebab sebelum nak fly memang kena make sure bagi susu supaya telinga dia tak sakit. Lepas tu masuk tadi tu. Terus dia kasih ni. Comel gila weh. Ni apa ni? Beep. Oh beep. Comelnya. Lepas tu diorang kasih ni sekali. This one pelampung dia. Oh my god. This one pelampung dia. Diorang kasih pelampung sekali. Lepas tu ni kasih ni. Tidur di Dimi. Gelap. Itu lah. Kat luar gila-gila. Cik, ada orang merasmikan kamera baru dia. Tengok tu, tapi serius cantik gila weh. Macam kat sini tempat orang on the way nak pergi ke back pick up. Ni kapal terbang. Apa perasaan anda? This is your first time pergi Japan. Apa perasaan anda? Sebab sepatutnya last year kita pergi, lepas tu kita cancel pergi Norway, lepas tu pergi Norway cancel lagi, end up kita pergi Zurich. So apa perasaan anda sampai ke Japan? Okay. Nampak tak tempat menunggu dia tu? Siap ada playground kat situ. Bagus gila. Agak jauh dia punya tempat pick up bag. Immigration pun kita tak jumpa lagi. Imi dah tertidur balik dah. Kita orang tak beli lagi eSIM. So kita nak pergi beli eSIM. Bukan eSIM, SIM card. Dia ada eSIM, dia ada SIM card juga. So kita pilih yang nombor 2.
Nombor 2 atau nombor 7 sebab dia unlimited night days. Boleh pakai kad. Kita akan rugi sikit sehari lah sebab dia including first day. Including the first day. Maksudnya hari ni, Aha. hari hari Sabtu. So sampai kita balik kan? Cukup kan? Cukup kot, kita balik 9. Cukup kot. Cukup. Bagi wet tissue. Bagi wet tissue, lagi bagi apa? Asal bagi wet tissue bawa balik ni? Kita banyak benda. Kupon. Kupon untuk sakit kat sini. Haram. Ada cara penggunaan dia dalam English. Dah ada untuk Android dengan iOS, beza. Bagus lah, siap ada tempat cocok lagi. Sebab dia memang dah target untuk orang luar macam kita orang. Kita beli SIM kedua sebab Amal cakap buka-buka terus dapat internet. So satu SIM card ni dalam duit Malaysia dalam 114. 115 ringgit. Limited use 9 hari. Limited use 9 hari. So okey dah. Mata dia. Kita nak pergi cari beg kita dekat B3. Tadi apa yang kena isi ada ni? Driver punya tu macam visa kan? Bagusnya weh, beg dah siap susun dah. Kita baru siap pakaikan ini baju sejuk. Sebab kita tak nak pakaikan siap-siap takut panas dalam flight. Malas nak gebeh-gebeh bawa macam-macam barang dekat kasut semua. Tapi tak pakai betul-betul lengkap lah. Just sebab kita duduk dalam train. Sampai je korang turun lift. Ada lift untuk baby kat sini. Sampai je turun dekat T2. Lepas tu train dia terus ada kat sini. Nampak tak? Tengah nak beratur beli tiket pula. Kita naik Skyliner rasanya. Sekarang pukul 6 lebih. Sekarang ni Daddy tengah beratur beli tiket. Nak tukar train kan. Dia tak ada direct ke Shinjuku. Okey. Kalau nak beli stiker tu sama ada beli kat mesin ni ke atau dekat kaunter. Dekat Nipori. Okey. So kita ke Nipori. Lepas tu korang jalan, korang turun lagi cari nombor 1 ni. And then naik lift. Dia jumpalah ni. Kita orang tengah beratur sekarang. 8 cars bound for Narita Airport. Jom masuklah sana. Orang dah salah train tadi. Lagi kat mana dia ni? Pergi kat mana? Di nombor berapa? Tak pergi di kat mana? Ikut je laki kita sebab kita tak nak guna brain kita sekarang. Tak ada lift lah. Takkan tak ada? Takkan tak ada? Are you for real? Tak ada? Tak ada ke? Alah, tak ada.
baik aku perasan lift. Aduh nak angkat, hampir nak angkat dah. Ya. Tingkat berapa? B2 kot. Tiga lah, Tiga lah. Tutup. Kalau aku tak nampak lift tadi, dia dah angkat tiga beg ni. dengan email. Dengan email kan. Sebab Mami tak ada angkat. Dah lah tangga tu curam bawah macam no way. Kita nak ke arah Nakano. Kita dah salah tadi. Kita pergi naik train 4. Finally sampai. Oh my god. Ya. Baca. So, kita nak ke bilik kita. Bilik kita 415. Kita nak cari bilik. Oh yeah, this one. Okay, jumpa. So, dia kata kad ni tak boleh together dengan phone. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okay. Oh, jap, ada ni. Ada penghadang jap. Bodoh aku tak penghadang. Masuk dah. Okay. Oh god, I should take bigger room. This is it. Bererin. Like, this is it dah. The smallest room ever kita pernah masuk. Tak ada orang memang cakap Japan ni macam hotel dia kecil-kecil lah. Tapi understandable sebab kalau nak yang macam mewah-mewahnya mahal sikit lah harga. Bukan harga tu. Tapi kau masuk, ni je lah yang kau ada. Sekejap. Tekan lampu. Okay. Tak, email memang akan macam where am I? Apa? Kau nak buat room review pun ni je lah. Ni je. Tu TV. Ada kettle, ada air. Ada kopi, ada teh, ada green tea dia. Ada hair dryer. Ada apa benda ni I think this is heater. Sebab dia kata dia ada heater, dia tak ada aircon untuk musim winter lah. Lepas tu dia ada apa ni, safety box. Bawah tu fridge. Ni memang untuk meja study meja ni je. Study table. Ada plug kat sini. Ni wifi dia, telefon. And dia cakap dia hanya kemas 2 hari sekali je. Oh, wow, canggih. Okay, faham. Dekat sini je plug dia. Nak jimat space. Pasang kat katil tu. Dia punya switch. Memang tak ada ni, boleh tolak satu bawah ni. Apa perasaan customer orang yang entrance saya nampak beg kita banyak. Macam dalam hati dia mesti macam, wait, beg bilik dia kecil. Tak ada, tu almari memang tak dibuka ke apa? Oh god. Tapi ini je hotel yang murah. So pada pandai lah. Imi, are you okay? Sebentar ya. Kita ada masalah di sini.
Tahu tak? I dah lah salah pakai baju. Tengok pakai baju apa I never thought like macam akan pakai baju ni pun actually. Baju ni actually untuk pergi IOI je semalam. Lepas tu macam fikir balik alamak, tak bawa seluar, tak bawa apa-apa. So I nak pakai je lah baju ni terus. So ya, hari ni kita tak akan keluar pergi mana sebab kita dah penat gila kuku hilang dengan beg. Salah train lagi tadi. Ini pun dah sejuk. So malam ni kita akan tidur. Besok pagi awal pagi kan kita akan bangun kan. Kita akan bangun awal pagi gila sebab kita nak go shopping and sightseeing. Alright, okay, bye bye guys. See you guys tomorrow. Say hello Ime. Kita dah lambat day tu. Kita dah lambat pergi. Gimana? Tak apa tak. Sebab tiket masuk pukul 10. Tapi kita baru nak gerak. Hey Imi. Kita on the way nak pergi mana Daddy? Kita dah on the way nak pergi mana? Train station. Tak hari ni. Ya, nak pergi Skytree. Tapi kita dah lambat sebab tiket masuk pukul 10. Sekarang pukul apa? 8.40. Kok kita sampai tepat pukul 10. Email is like, why so cold? This is so weird. Weird ke email? Tak lah kan? Dah praktis sikit dekat Vietnam kan. Memang pagi-pagi dah kutip sampah dah. Di sini ada kawasan macam sesat lah juga. Semalam kita orang pergi. Dia orang cakap betul. Memang berkilat betul lori-lori dia. Yes, sir. Hari pertama weh, dah nak beng sana. Apa perasaan anda? Jadi dengan kata dia mengangkat Imi. Imi pula reaction macam ni ni reaction Imi. Imi. Twing 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 twing. Penat weh. Daddy lagi penat lah. Imi Paling Bali ke? Kita nak naik lift pergi ke Skytree.
ドアが開きます。指などを挟まれないようにご注意ください。足元の段差にご注意。足元の段差にご注意ください。Meh, buka lambatan. Silap. Saya tak pernah naik. Menara Tamisari pun tak naik. Sini boleh ambil gambar free. Orang ni akan tolong ambilkan kat sini. Beratur. Tapi kalau korang nak yang berbayar punya dekat sini. Maksudnya dia cucikan tapi yang besar punya. Ni kita nak naik lagi satu tingkat ke atas. Elevator take you from 445. Kawaii, kawaii. Mana kiri. Cantik juga kirim dia. Bila dah naik atas ni kan, jadi tak payah naik pun tak apa. Tak perlu beli 2 tiket. Dekat bawah tu je pun dah okey dah sebenarnya. Sebab ni kalau sesiapa yang macam peminat anime boleh lah. Kita orang tak sure anime apa sebab dia tak tulis dalam English, dia tulis dalam Jepun. So macam confusing sikit, tak tahu anime apa. Tapi kalau sesiapa peminat anime tu, kalau naik atas dia ada banyak tempat ambil gambar yang memang dia ada letak part-part anime tu semua. Tengok tu, dia bagi tahu ketinggian. Ni tower ni. Rasa dekat setiap sepanjang lorong ni dia tulis kisah anime dia. So kalau kita zoom kan dekat sini kan, so dia ceritakan pasal apa semua. Dan kalau korang perasan lagu dia pun lagu anime ni juga. Sebab ni ada lagi satu tempat untuk ambil gambar anime tu. Apa ni? Oh ni pun free juga. One for ambil lah. Dia actually green screen Dia actually green screen, tapi dia akan edit je, nampak cermin. Lah. Kalau nak edit letak yang apa tu, yang anime dia tu pun boleh, tapi tu kena bayar. Dua gambar, yang ni free tau, dua-dua ni. Tapi gambar kita terkecil, yang besar punya. Tapi tak apalah, free kot. Okay. Ni stamp pad ni. Tapi kalau kita ada notebook lah. Kita tak ada notebook. Nampak tak stamp pad? Kita tak ada notebook. Okay. Kita gunakan gambar kita tadi.
Ni kan. 乗り物の際はお足元にご注意ください。ベビーカーをご利用のお客様は危険ですので、エスカレーターにはお乗せにならないようにお願いします。夜の皆さん、手すりの外に Alah, tak cantik macam ni dia punya. 危険ですよ。エスカレーターの近くでは遊ばないようにしましょう。 Print. Kat sini ada gift shop dia. Kalau korang nak shopping, but mostly banyak yang anime dia tadi tu. Macam-macam merchandise ada. Ada notebook lah, ada kalender lah, ada bash button ni lah. Ada miniature dia. Ada bag. Boleh nampak bawah. Have a free photo service over here. Welcome to join us. We're using your phones or cameras. So you take a pictures for you for free. No charge. Take the pictures over here. Welcome to join us. Sini siap macam ada meja kalau korang nak tengok view. Layan tengok view. Siap ada macam cushion weh. Nampak tak? Wah, tu lawa. Sini siap bagi free wifi lagi. Ada password tu bagi kat situ. Best gila. Cafe pula. 危険ですよ。エスカレーターの近くでは Ada よ air. うにしましょう。 Dah lagi. Oh. Light punya makanan boleh lah. エスカレーターを 前の住所のあれでそのまま入っちゃってなかった。 Ni gift shop yang betul. Maksudnya bukan yang anime tadi tu. Tadi tu anime, dia sama bukan anime. Cantik dia punya ni. Siap ada pokok kita tengah alam. Tak nak lah, kat sini of course mahal. Nampak postcard Postcard dia 3D tau. Ini cantik banget. Boleh dah kalau you nak. Tebal loh, dia bukan. Tengok pada tepi. Dalam RM8. Tebal loh tepi dia. Tengok tepi. Oh, macam kayu. Dengan kayu. Kayu. Buat daripada kayu kot. Ha. Postcard dia. Rewut nipis. Lawa je. Kalau nak beli sekali dengan stand jadi Ni tak payah lah. Yang ni kan, stand ni minta je degis je. Sebab ada kucing. Oh, dia memang 3D and wooden, nampak tu tulis. Macam mana dia? Sebab kan makin ramai orang Islam kat sini kan. Dia siap buat ada tempat semayang lagi kat sini. Ini untuk lelaki. Ini untuk perempuan. Ini tempat solat dalam tu. Siap ada tempat tu angkat air wuduk dia. Kedai-kedai kat bawah ni. Jomlah kita tengok. Ui, panjang weh sampai ke belakang. Oh, ada kedai makan lah kat sini. jalan di dekat ujung keluar. Ambil jalan sikit lagi.
Sukalah tengok. Kalau perasan kan kedai-kedai kat dalam ni, walaupun dia dalam bangunan, tapi dia buat macam apa tu, street punya kedai. And still ada konsep Jepun tu. Jumpa kedai coklat. I mean like this is actually kedai pharmacy, tapi adalah coklat yang famous Meiji ni. Dia kata kat sini kedai dia tax free. Nampak tak tax free tu? Kedai ni tax free. So maybe kalau kita nak beli nanti, kita fikir hafal harga siap-siap. Ada 4 perisa, kena check yang lain halal ke tak. Keluar je rupanya ni lah tempat yang famous ambil gambar tu. Literally korang keluar je daripada tadi yang kedai-kedai tu, terus ada nampak kat sini lah. Cantik gila Saya sekarang on the way nak pergi cari jambatan yang banyak gila orang ambil gambar. Jadi kita daripada sana, nampak tak? So jambatan tu straight je pergi ke arah sini. Ni sampai dekat sini. Dia literally just keluar daripada situ dan jalan straight je, ikut je sungai ni. Korang akan sampai tempat yang photoshoot in second ni.